I'm sorry, abang. I tak ada mood lah nak keluar. Kalau you nak keluar, you keluarlah. Keluar seorang-seorang. Jom kita keluar malam ni. I nak minta maaf. I nak tebus balik semua salah I. Salah? Salah apa you buat? Alah, jomlah. Spend time dengan I. Please? Spend time, I tak tahu pula you ada masa nak spend time dengan I, abang. Setahu I lah, you tu sibuk dengan kerja. Kalau tak sibuk dengan kerja, you akan sibuk dengan Mikael, kan? Tapi bila cakap pasal kerja ni, pun tak jugalah. Sebab dekat office tu banyak kerja yang tertunggak, kan? So, apa yang you nak sebenarnya? Sayang, I tahu I dah buat salah. Tapi tolonglah bagi I peluang untuk betulkan balik semuanya. I'm sorry, abang. I tak ada mood lah nak keluar. Kalau you nak keluar, you keluarlah. Keluar seorang-seorang. Lagipun, I rasa you sendiri tahu kot. Kalau you nak keluar tu, you nak pergi mana untuk spend time. I naik dulu. Suka